Assalam dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Bergabung kembali di channel saya. Untuk kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan satu cara bagaimana kita nak buat atau create thumbnail menggunakan tools yang ada di dalam, yang disediakan di dalam Filmora itu sendiri. Kalau tuan masih ingat, sebelum ini saya pernah upload satu klip berkaitan dengan cara buat thumbnail menggunakan aplikasi Photoshop. Tapi kali ini kita akan cuba menggunakan tools yang disediakan oleh Filmora di dalamnya. Sekarang tuan-tuan boleh tengoklah ya, ada banyak jenis-jenis tool yang disediakan dan saya tak payah terangkan, saya tak payah jelaskan apa itu media, apa itu titles, apa itu stickers dan sebagainya, sebab benda ni hal ini sudah biasa tuan buat. Cuma yang saya nak fokuskan di sinilah cara bagaimana kita nak gunakan kemudahan yang telah disediakan ini di dalam Filmora ini untuk kita jadikan dia satu reka cipta kita sebagai thumbnail untuk konten kita. Saya akan bagi kepada 3 contoh saja, 3 demo saja. Sebab kalau kita nak buat semua, ia memakan masa yang lama dan durasinya akan jadi lebih panjang. Tapi perkara yang perlu tuan kena ingat bahawa tidak semestinya harus mengikuti cara saya jelaskan di sini 100%. Tuan boleh bermula daripada tools mana yang tuan nak mulakan. Itu pilihan tuan-tuan. Tapi yang saya buat ini adalah sebagai contoh saja. Begitu. Ini cara dia. Yang pertama sekali kita akan gunakan kemudahan yang disediakan di dalam title template. First tuan klik dulu aplikasi Filmora. Tapi sebelum itu tuan tetapkanlah satu atau fikirkan satu konsep apa yang nak kita create nanti sebagai thumbnail kita nanti. Di bahagian atas sana, di bahagian atas dekat tools yang banyak tu, sila klik tool titles yang bertanda T tu, dan lepas tu ikutlah arahan yang ditunjukkan itu satu persatu sehinggalah muncul pilihan kita, ikut saja. Kemudian kita buat pilihan sendiri untuk memilih template yang disediakan, yang sudah disediakan itu. Contoh yang ini, klik ending credit. Klik, kemudian dia akan keluar macam ni, dan kita kena padamkan dulu satu persatu semua arahan dalam bentuk font itu. Maksudnya kosongkan dia, biar tinggal hanya template kosong. Yang ini dalam peta putih 4 segi ini yang kita dah dapat setelah kita delete font yang disediakan tadi. Sekarang kita masukkan apa saja elemen yang kita boleh pilih daripada mana-mana tools yang disediakan itu. Kita gabung, jalinkan, kemudian kita sesuaikan. Kalau perlu diubah, kita ubahkan. Kalau perlu dikekalkan, kita kekalkan. Macam saya contoh ni, contoh ni bergerak ni, tangga ni macam tangga bergerak ni. Kemudian saya letak tajuk yang seperti yang tuan tengok itu, steps to invest effectively. Ini ada cahaya. Yang dalam peta 4 segi ni nanti, ini yang finalnya. Ini yang saya pilih. Saya rasa selesai task ataupun tugas nombor 1. Sekarang kita masuk kepada cara kedua. Macam tadi juga, macam sebelum tadi, fikirkan satu konsep apa yang kita nak buat, apa yang kita nak cipta, apa yang kita nak create. Klik. Tuan klik stop media, semacam jari tu. Kemudian carilah mana-mana image atau gambar
yang disediakan itu, tuan pilih macam ini. Saya pilih yang ni, yang yang merasap ni. Kemudian walaupun dia bergerak-gerak, selepas ini kita akan pegunkan dia, kita akan stilkan dia, dan nanti kita tengok nanti ya. Kita masukkan sebab kita tadi saya kata dah fikirkan satu tajuk kan, satu konsep nak buat apa. Jadi macam saya buat ini, yang ni saya gabungkan semua sekali. Yang saya pilih tadi daripada elemen lain, kemudian dah puas hati, kemudian saya tulis kataan dia ataupun tajuk atau deskripsi tentang apa yang saya pilih tadi. Saya rasa selesai tugas 2. Sekarang masuk tugas ketiga. Seperti tadi juga, fikirkan satu konsep. Kali ini saya akan pilih, tadi kita dah pilih media. Sekarang kita pilih yang ujung sebelah kanan sekali itu stickers. Saya pilih stickers. Sebenarnya tuan boleh pilih mana-mana lah atau pulang pada tuan lah. Saya ini contoh saja. Saya pilih stickers dan kemudian saya pilih telefon tu. Ini saya letak sebelah kanan. Buat susunan sikit, buat adjustment sikit. Kemudian saya cari lagi elemen-elemen lain dan saya gabung, jalinkan dan sesuaikan dengan phone tadi. Kemudian saya tuliskan, bila dah puas hati, saya tuliskan deskripsi tentang gambar yang saya pilih tadi. Cara berkesan, tarik followers, berkesan ke TikTok. Sekarang kita punya tajuk itu ataupun font tadi biarlah sesuai dengan gambar yang kita pilih. Sekarang selesai tugas nombor 3. Ini hasilnya. 3 yang kita buat tadi. Yang pertama tadi, yang dalam petak 4 segi ni, invest, kemudian gambar music, soft evergreen music, kemudian yang akhir tadi, cara berkesan, tarik followers ke TikTok kita. Itulah ya. Itu saja yang dapat saya kongsi. Sekian dulu untuk kali ini. Semoga berjaya dan kita jumpa lagi di klip-klip video saya yang akan datang. Terima kasih. Wassalam. Jumpa lagi.